Korang tahu tak kelebihan Suzuki Raider berbanding Kapcai Moped 150cc yang sama dengan dia? Kalau tak tahu, kita dalam belajar apa hari ini. Kelebihan Suzuki Raider ni, bro, tak payah review lah motor ni. Bukan orang nak tahu pun pasal motor kecapuk ni. ini baru betul motor. Tengok macam motor aku ni, S1R 76 Z12. Barulah betul laju yang ni. Apa motor ni? Motor apa pun, dia tetap motor bro. Kau bawa untuk racing, tapi orang lain belum tentu nak racing dengan kau. Kau jangan sama kau dengan orang lain. Tak ada lah. Aku tengok kau beria sangat nak review motor. Apa? Suzuki? Macam mentadak ada, macam mentadu ada. Beria tak beria lah. Tapi aku rasa ciptaan Suzuki yang ni memang kena dengan cita rasa aku. Inilah moped yang aku inginkan, yang terbaik dari ladang. Terbaik? Kau tengoklah rim dia. Rim Spider. Disc besar. Terbaik. Tengok. Reflector magnet. Yang untuk apa? Safety ya? Signal depan pun macam jerung kapak. Handle macam aku. Tak boleh nak condemn. Meter. Digital. Lagi smart. Ni ada button apa ni? Low. High. Power. Wah. Bro, nak try duduk boleh tak? Seat nampak macam keras, tapi selesa juga duduk. Side mirror boleh tahan. Tak ada lah macam ayah-ayah, abah-abah kan. Tank kat tengah ke? Ke macam mana? Buka lah tengok. Lah, kompartmen. Buka seat je. Wah, besar juga. Tank kan lah 4 liter. Tapi jimat bro. Original disc belakang. 6 speed No, Dodge. Dia sama lebih kurang kau bro. Tapi sorry lah, kami tak pakai rocker arm. Tak pakai rocker arm. Habis tu pakai apa? Cam direction. Sepatu RPM kita boleh lenjan kau bro. Banyak juga aku tak tahu pasal motor ni. Minyak hitam 1.3. Makan modal betul. Makan modal apa bro? Walaupun 1,300, harga lebih kurang ni sama je. Kenapa 1,300? Lebih banyak liquid, lebih jaga parts engine. Sebab tu Suzuki susah gila nak rosak. Susah rosak. Puas hati kau? Kau dah rosakkan semua benda. Semua kau dah rosakkan. Rosak? Rosak apa? Motor dah siap luncur ni. Luncur kau bilang? Dia dah siap luncur dah dengan orang lain. Dah siap bahagia dah. Puas hati kau? Oi, nah. Aku mana tahu apa-apa. Aku buat motor siap ni. Aku pula yang kena. Memanglah kau buat motor. Sebab kan motor ni rosak, hubungan aku dengan Asya pun rosak. Kau tahu tak? Asya? Siapa pula ni? Aku mana tahu apa-apa ni. Oi, aku pula yang kena. Asya, awet aku. Disebabkan motor ni selalu rosak, dia order Grab. Sampai dia kenal dengan abang Grab tu, dia kahwin dengan abang Grab tu. Semua salah kau tahu tak? Kalau motor rosak, memang salahku. Tapi kalau hubungan kau dengan Asya yang rosak, itu bukan salahku, itu salahmu. Kalau kau tak percaya, kejap Oh tu. Cuba tanya dia orang. Betul tak guys? Dah, kau tanya pula diorang. Semua salah kau tahu tak? Semua jadi ni semua salah kau. Dah lah kau. Dah. Aku pula macam beria nak review motor ni. Aku nak pergi lepak dengan member aku. Bukan macam motor ni. Mana ada member? Tak ada member